Kepada Majlis Agama Islam Kelantan, siapa yang buat teks khutbah Aidil Adha ni, sampaikan teriuk pok cik depan hamba saat ni. Ayat dia pelah tuan-tuan. Dengar ni. Allah tidak memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menjadi seorang pembunuh, membunuh Ismail. Tetapi Nabi Ismail alaihissalam perlu membunuh rasa kepunyaan dan rasa pemilikan terhadap Nabi Ismail, kerana semua yang ada hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, marilah kita meniru sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang mempunyai putranya Ismail. Ismail bukan bagi kita, Ismail bagi kita mungkin harta kekayaan kita. Ismail bagi kita mungkin jawatan dan kedudukan. Ismail bagi kita mungkin pangkat gelaran. Ismail bagi kita mungkin ego, takabur, sombong, hasad dengki dan suka menabur fitnah. Ismail bagi kita mungkin perilaku, perangai menyerupai perangai haiwan, bahkan lebih teruk lagi